Hai, salam semua. Hari ni Kak Aida nak share masak nasi pelbagai rasa ya. Hari ni Kak Aida nak tunjuk cara masak nasi. Kadang-kadang kita kat rumah ni, anak-anak kita atau suami kita, keluarga kita macam muak makan nasi putih kan. Jadi Kak Aida nak buat supaya nasi putih kita tu jadi pelbagai rasa, seakan-akan macam nasi ayam juga ya. Bahan-bahan dia, nak tahu tak Kak Aida letak apa? Kak Aida letak bawang putih ya, macam nasi ayam. Lepas tu Kak Aida letak daun ketumbar atau daun sop dan daun bawang. Dan Kak Aida letak minyak bawang putih sikit ya. Minyak bawang putih macam tu. Lepas tu kita letak garam sedikit je lepas tu kita letaklah minyak bawang putih kita cakap tadi. Jadi tunggu kita sampai masak. Jadi kita berhidangkan dengan pelbagai kita punya lauk pauk lah ya. Kak Aida nak bagi tahu ni pasal apa? Kadang-kadang kat rumah Kak Aida ni nasi putih dia kurang minat anak-anak cucu Kak Aida ni. Tapi kalau kita buat nasi goreng ke atau nasi macam ni, pelbagai rasa macam ni, dia akan selera makan dengan nasi-nasi. Dengan nasi-nasi pula, dengan lauk-lauk pauk. Okey. Selamat mencuba. Bye. I love you. Jom kita tengok. Tada. Dah siap dah nasi pelbagai rasa. Dia mengganti macam nasi putih, tapi dia kalau makan tu tak adalah jemu kan, muak kan. Ni dia dah siap dah dimakan nasi ayam. Wangi, harum. Letak daun sop, daun bawang, daun ketumbar. Lepas tu letak bawang putih, minyak bawang putih. Kalau nak sedap lagi, letaklah Kak Aida letak chicken stock sikit. Okay, bye.